ada Roblox. Hati-hati betul. Nampak tu? Nampak tu? Nampak gaya. Banyak ni lori ni. Kalau ikut aku biasa je, tak ada apa lah. Assalamualaikum dan selamat pagi geng. Hari ni ada video special. First time untuk hari ni aku nak masuk SG dengan motor sendiri. Hari ni bukan video Grab, hari ni bukan video Lalamove, hari ni video jalan-jalan. Jalan-jalan nak pergi SG. Nak masuk SG buat pertama kali. Agak berdebar sikit sebab SG ni dia cerewet sikit. Sebenarnya aku nak pergi tengok tempat hari ni sebab nanti hari Rabu aku nak masuk balik. Hari Rabu ni aku nak masuk balik. So hari ni aku survey dulu tempat tu supaya nanti hari Rabu aku tak lambat lah. So aku masuk ni pukul sekarang. Hari ni hari Senin 10.26 pagi. Aku nak masuk ikut tuas. Nak tengok macam mana. Ramai kawan-kawan recommend aku masuk ikut Woodland sebab ada gate manual. Tapi tu lah, sebabkan tempat yang aku nak pergi ni dekat dengan tuas. Lepas tu nak elak ERP, sebab tu lah aku ikut tuas. Nanti dah nak sampai ke apa ke, nanti kita sambung balik lah. Tapi nanti nak masuk checkpoint tu tak boleh record. Cuma nanti aku akan ceritakan lah perjalanan macam mana, apa semua, macam mana dekat checkpoint, apa benda yang kita kena ada, apa benda kita kena bawa, apa benda kita kena buat sebelum masuk SG. So banyak benda juga sebenarnya, tapi proses dia tu tak adalah susah, mudah je. Nampak gaya. Banyak ni lori ni. Nanti kita sambung balik. Ciao, mari kita. Alamak ada Roblox. Aku rasa di semalam aku lalu pun ada Roblox. Aku tak tahu ada kes ke, ada apa ke. Pasal ke apa ke tak tahu lah. Roblox tu. So hari ni aku nak masuk SG. Tak lama pun. Lepas aku sampai dekat tempat tu, tengok-tengok, lepas tu tanya-tanya sikit pasal parking apa semua, parking motor. Lepas tu aku balik lah. Nanti sebab hari Rabu nanti aku datang lagi. Nak ronda-ronda bukan tak boleh, sebab ada tempat kalau nak ronda-ronda, ada tempat dikenakan ERP. So kalau kita tak ada IU, benda IU dia panggil unit tu, macam smart tag tu, kalau tak ada benda tu, kita kena denda sebanyak $70. $70 bukan sikit $200 lebih. Mampus, 2 hari buat Grab pun tak cukup lagi. So tempat yang aku lalu ni tak ada ERP. So aku lalu sampai dekat tempat tu, tengok-tengok sekejap, lepas tu ciao lah, balik lah. Balik ni tak tahu aku nak buat Grab ke tak, sebab nanti Rabu nak masuk lagi. So balik mungkin kalau aku ada mood, aku nak pergi camping kot. Camping satu malam. Jadilah. Sekejap kita sambung balik lah. Ciao, mari kita. Rate nak beli 3.17. Okay lah. Okay geng. Aku settle tadi. Dah settle tukar duit. Dapat, aku bagi 150, dapat $47. Boleh lah tu. Aku tukar dekat Anjung ni, area Anjung Nusa Jaya. Daripada Anjung ni nak pergi ke tempat yang aku nak usah tu, Toh Guan Road nama dia. Dalam 36 minit je, 30 km. Okay, jom. Nanti jumpa lagi. Nanti sambung lagi geng. Ciao, mari kita. Okay geng, lagi 30 minit. Ni time-time macam ni, pukul 10, pukul 11, masing-masing dah masuk kerja kan. Kau tengok lapang lah sikit. Kalau tak apa, memang serabut dengan kenderaan ni, dengan motor, kereta semua, dengan lori ni. Itu yang dah macam berlumba. Second link ni kalau kau nak lalu kena hati-hati hati-hati betul. Nampak tu? Nampak tu? Mana dia bawa slow. Dia bila bawa slow, bila masuk SG je. 90 je bawa. Aku tak apa, aku memang bawa slow. Tengok lah, 70 je bawa. Jimat minyak. Sebab malah nak isi minyak kat SG ni. Takkan nak isi minyak kat SG kan. Ni tak silap aku nanti
Ada jumpa Shell kot, ada R&R. Ni kot, apa nama R&R dia? Kawasan Rehat Gelang Patah. Okey, 500 meter. Ada R&R. Ni ada Petron. Sekejap aku kena check dulu kat depan sebab kejap lagi nak kena, yelah dekat sini. Okay geng, aku rasa video dekat sini aku stop dulu sebab aku nak buka mask apa semua, nak tanggalkan mask. Lepas tu dekat depan tu nanti checkpoint nak kena tunjuk muka, nak kena scan muka kan, leceh. So tanggal mask dulu apa semua. Tu off camera, simpan mic, baru kita gerak lah. Nanti dah settle apa semua, dah settle checkpoint, check up, baru kita sambung balik geng. Okey, nasib baik tak terlepas. Sebab tak silap aku kat depan tu dah tak ada tu. Itu dah masuk checkpoint terus tu. Bang tanya, kalau macam masuk ikut tuas, dia tak ada apa, manual gate. Apa dia? Kau pakai first time. First time masuk. Yang takut dia. Yang takut sampai kalau first time wake up dia orang hold dulu lepas tu pertama dia datang. Okey. Mana-mana gate boleh masuk? Okey. Abang try pergi yang dekat dengan orang yang dekat gate. Okey. Abang Okey. Terima kasih bang Sekarang aku dah berada dekat Kasam Johor. Alhamdulillah urusan dekat sini tak ambil masa yang lama sebab kita boleh guna QR je. Korang boleh download My Border Pass ataupun My NIS untuk scan korang punya pasport. Jom kita gerak. Sekarang kita dah ada dekat atas jambatan Menghala Ketuas. Pemandangan dekat sini memang cantik kalau cuaca elok. Untuk penunggang motor, korang ikut je lane khas motor, jangan salah masuk lane sebab nanti susah nak patah balik. Okey, sekarang aku dah lepas dekat Immigration Singapore. Mula-mula sekali kita kena scan pasport ataupun QR daripada aplikasi MyIC. Lepas scan dan gate pertama dah buka, jalan ke depan sikit. Dekat depan tu pula masukkan autopass ke dalam mesin dan tunggu sekejap sehingga sistem selesai baca. Bila mesin benarkan, keluarkan semula autopass tu dan simpan elok-elok, jangan tinggal dalam mesin. Kalau gate dah buka, teruskan perjalanan masuk ke Singapura. Proses dia sebenarnya mudah je kalau korang dah biasa. Jadi tak depan dah tak naik. So ni aku baru je masuk Singapura. Jom kita tengok 17 minit je, 54 km. Okay geng, let's go. Alhamdulillah sekarang dah rasmi masuk Singapura. Hari ni hari Isnin lebih kurang pukul 11 pagi. Yang bestnya taklah sesak sangat. Trafik memang lancar je, suasana dia rasa tenang. Ride dekat Singapura ni memang lain sikit. Kebanyakan kereta ikut peraturan dan tak kelang kabut. Aku pun buat santai je, bawa 70 km sejam. Tak perlu laju sebab memang nak menikmati suasana sambil nak tengok kawasan sekeliling. Destinasi aku hari ni sebenarnya dekat Toh Guan Road. Aku cuma nak tengok kawasan ni, tengok bangunan sekitar dan biasakan diri dengan lokasi ni. Sebab nanti hari Rabu aku nak masuk balik. Sebab aku ada urusan dekat sini. Kalau korang pun ada urusan dekat kawasan ni, sekurang-kurangnya korang dah ada gambaran macam mana keadaan jalan dan persekitaran dia. Sekarang kita tengok pula macam mana kawasan parking motor dekat sini. Okey, dekat sini memang ada kawasan parking motor yang disediakan.
Kalau datang bekerja ataupun ada urusan, korang jangan lupa semak kadar bayaran parking. Jadi sebelum tinggal motor lama-lama, pastikan tahu cas parking supaya tak terkena sebarang masalah. Selesai je urusan dekat sini, aku terus balik semula ke Johor. Masa balik ni, aku pilih laluan AYE menghala ke Tuas, bukan AYE menuju ke kawasan bandar. Sebab utama aku pilih laluan ni ialah nak elakkan ERP. Kalau kenderaan asing tak ada IU ataupun in-vehicle unit dan termasuk ke laluan ERP, boleh dikenakan denda sebanyak 70 SGD. Jadi sebelum masuk Singapura, memang elok korang semak dulu laluan dan kawasan ERP dekat laman web One Motoring supaya perjalanan korang lebih tenang dan tak kena saman. Okey, sekarang dah sampai semula dekat Immigration Singapore. Aku baru je keluar daripada Immigration Singapore. Proses dia lebih kurang sama je macam tadi. Macam masuk tadi, mula-mula korang scan pasport ataupun QR. Korang kalau pakai helmet gelap ke apa, korang flip up korang punya visor. Bila gate dah buka, gerak ke depan dan masukkan autopass ke dalam mesin. Tunggu sampai mesin tu cakap boleh keluarkan autopass, dan korang simpan autopass korang baik-baik dan terus jalan. Alhamdulillah, sekarang dah sampai dekat custom Johor. Untuk masuk Johor, korang boleh scan QR daripada aplikasi My Border Pass ataupun MyNIS yang korang download tadi. Lepas selesai proses immigration, terus jalan macam biasa. Ni aku baru je keluar custom JB pula, custom Tuas. Bangunan apa Sultan Iskandar tak silap aku, lebih kurang macam tu lah. Tu bangunan Sultan Abu Bakar kalau tak silap. So ada R&R. Alamak, patut aku berhenti R&R ni sekejap tadi. Nak berhenti tak R&R? Jom kita tengok R&R dia macam mana. So kesimpulannya, masuk Singapura senang ke tak? Pada aku senang sekarang. Sekarang semua dah scan QR, dah masukkan data kita sendiri apa semua. So tak ada tanya-tanya lagi lah custom. Ada orang cakap dia tanya, tapi entah tadi aku pergi elok je, tak ada tanya apa-apa pun. Custom Singapore pun suruh gerak je. Sebab aku risau juga kan, kalau apa, yalah tak declare ke, tak thumbprint ke apa ke, nanti kan dia panggil kita, susah kan. Aku rasa sebab aku dah pernah masuk kot sebelum ni. So aku dah pernah masuk, tak ada masalah. Tu yang aku scan pasport aku terus lepas. Lepas tu dekat depan dia tu masukkan border pass kita. Lepas tu tunggu lah. Tunggu sampai dia cakap okey, boleh tarik kad, remove kad. Lepas remove kad, lepas tu dekat skrin tu dia cakap okey boleh gerak, baru kita gerak. Selagi dia cakap belum tarik kad, kau jangan tarik pula kad kau orang. Nanti sekarang nak keluar SG dah susah, ada isu pula. Kalau ikut aku biasa je, tak ada apa lah, sama je. Aku rasa hari ni mungkin aku tak buat Grab sebab besoknya tu hari Rabu lah, lusa aku kena datang balik SG, ada urusan sikit. So tadi aku pergi tengok tempat tu lah, dekat mana apa semua, supaya besok aku tak lambat urusan aku tu.
Sambil-sambil tu tengoklah kiri kanan. Aku tak jalan-jalan sangat sebab risau kena ERP. Dekat SG ni kalau aku dah ada macam IU unit tu yang macam Smart Tag tu, kalau dah ada tu okey, nak gerak ke mana-mana. Tapi aku belum ada benda tu. Lepas tu benda tu tak silap sampai hujung tahun ni je. Awal tahun semua tukar OBU. Lebih kurang macam tu lah. So kalau siapa tak pakai OBU tu, satu hari dikenakan $10. Kalau ada OBU, satu hari $7. Lepas tu ada OBU tu, dia akan detect speed kita. Tak boleh lebih lah. Memang kena maintain 90 je. Macam tadi aku tengok rider-rider Malaysia, kau tahu je lah, kau faham-faham. Mana dia bawa so slow. Memang pulas, memang betul-betul pulas punya. Tak ada kesian-kesian. Tapi untuk rider-rider baru yang nak cuba masuk SG, aku boleh kata ngam, selamat. Sebab dekat sana tak ada orang, aku tak tahu lah tempat lain kan, tapi yang aku pergi tu tadi, kalau kau tengok tak ada pun orang nak cocok-cocok aku ke. Yang mostly yang buat macam nak cocok aku lori tu pun plat Malaysia je ada tu, plat Johor. Lori-lori lain ni relax je, bawa macam biasa, ikut flow je. So aku ride dekat sana, aku bawa dalam 70, aku rasa selamat. Aku tak rasa stres macam mana aku ride dekat JB, dekat highway Pasir Gudang. Kau faham highway Pasir Gudang macam mana? Aku tak rasa stres. Aku tak rasa stres dekat sini, SLIC, Second Link International Circuit. Aku rasa okey je, tenang je. Walaupun hari bekerja kan. Tapi itu pertama kali, kita tak tahu lah macam mana. Cuma first impression aku je, bila aku drive tu, bila aku ride tu, aku rasa selamat. Aku rasa tenang je, okey je. Okey geng, nanti kita sambung balik lah. Ni nak sampai rumah lama lagi ni. Mungkin hari ni aku tak buat kot Grab. Tak buat Grab sebab nanti Rabu pun aku nak masuk lagi. So aku nak kena jaga kesihatan sikit lah. Jaga kesihatan. Lepas tu sebab kalau kita macam tak sihat, sebab kita kena declare kita ada batuk ke, ada sesama ke, sebelum nak masuk SG kita kena declare dekat arrival card tu lah, My ICA. Korang boleh download My ICA tu selalu. ICA ke My ICA, lebih kurang macam tu lah. Apa lah, sekejap. My ICA, betul lah, My ICA Mobile. So korang download benda tu 3 hari sebelum masuk SG korang kena isi. Termasuklah hari ketibaan korang dekat SG tu, tu kira sekali lah. Macam aku nak masuk hari Rabu, so hari ni hari Isnin aku dah kena isi. Isnin, Selasa, Rabu. So lagi aku isi lah. Sebab hari Rabu aku nak masuk lagi. Overall okey je, tak ada apa-apa isu ke, tak ada apa-apa lah. Aku isi minyak pun tadi dekat Gulai, so 2 bar je turun. Ni aku baru sampai Jalan Patah, Iskandar Puteri, Tol 5 Kedai lah ni Second Link. Orang panggil Tol 5 Kedai. So minyak aku baru turun 2 bar, so sempatlah sampai balik rumah. So full tank boleh sampai rumah, tak ada masalah. Tak rasa terlalu jauh sangat, biasa je aku rasa. So kalau dapat masuk, contohlah orang yang bekerja kan, kalau dapat masuk waktu-waktu macam ni kan, waktu pukul 12, pukul 10, best. Sebab dekat Tuas tu tak jam langsung. Kereta je lah aku tengok tadi, nak keluar macam jam, keluar dengan masuk macam jam. Tapi kalau motor, no problem. Tadi pun aku sampai dekat bangunan tu, aku dah ambil gambar apa semua. Tengok parking macam mana. Nak tanya tadi tak ada orang pula. Sekarang aku rasa video ride SG hari pertama ride masuk Singapore.
video ride masuk Singapura ni cukup sampai sini je. Nanti kita sambung lagi kalau ada video-video lain. Aku plan lagi ni macam nak pergi camping, tapi tengok cuaca gelap lah. Gelap ni. Gelap ni kalau nak pergi camping, aduh oi. Hujan saja tak kisah. Masalah dia kalau kena angin kuat tu. Itu yang menyerap tu. Okey lah geng. Sampai sini sahaja video kali ini. Terima kasih kepada yang sudi menonton. Jangan lupa like, share dan komen, dan juga subscribe. So, jumpa lagi dalam video akan datang. Bye. Ciao. Mari kita.